pagi. Okey, pagi ini kita bawa nih adik pergi jalan-jalan di atas ronda-ronda di sungai. Dia kalau ikutkan mak dia tak benar kan dia pergi naik perahu ni, tapi dia nak juga. Dia nak merasa pengalaman naik perahu ni. Jadi kita bawa dia menyusuri Sungai Batangkayan di Lunduk, Sarawak. Kita akan pergi sampai ke kampung arwah neneknya. Itu kampung Setunggang Dayak, yang mana arwah mak saya adalah orang Iban. Orang Iban yang masuk Muslim, convert to Muslim. Bapak pula Melayu. Sekarang ni kita nak lepas tempat kampung arwah mak saya, arwah neneknya. Ada pula tunggul kayu dalam air. Inilah Sungai Kayan, yang mana dulu saya sendiri adalah salah satu daripada orang yang bekerja mencari rezeki di sungai ini. Tangkap udang, tangkap ikan menggunakan pukat belat. Dulu saya pernah menjadi nelayan sungai di sini, di Sungai Batangkayan ni. Kampung ni kampung Setunggang Dayak. Sebab kampung kami ada kampung Setunggang Melayu Lama, kampung Setunggang Melayu Baru, dan ada satu lagi kampung Setunggang Dayak. Dan kampung Setunggang Temelan pun ada. Jajahan dia Setunggang ni besar lah. Tapi sini penduduk dia pun dah berkurangan. Dulu kebanyakan rumah di tepi sungai ni, tapi sekarang ni dah majoriti dah berpindah ke daratan. Ada jalan raya yang bagus sudah, jadi majoriti orang dah tak pakai bot kan. Orang dah pakai kereta, jalan raya pun dah bagus. Tengok. Inilah kampung arwah mak. Ni dia memakan masa, bukan hulu lah, memang kita tak akan jumpa hulunya. Hulunya betul-betul jauh. Ini kalaupun kita dalam perjalanan 3 jam, kita mungkin sampai ke jambatan Hulu Kayan. 3 jam setengah lebih kurang begitulah baru boleh sampai di jambatan Hulu Kayan. Jadi kita akan melintasi kampung Sebandi, Hilir, Hulu, Selampit, kawasan ni lah jauh daripada kawasan ni laut. Sungai ini kawasan air tawar, dan kadang-kadang boleh sampai juga air masin. Tapi majoriti setahun tu memang air tawar lah, air tawar yang ada di sungai ini. Kecuali kalau musim panas begini, dia sampai juga air masin ke sini.
tidak akan teruskan perjalanan kita sampai jauh. Kita akan pusing balik di depan sana. Dan kita akan sampai pusing balik dan kita akan buat satu lagi rakaman video yang menghala ke Pekan Lundu. Daripada kampung menuju ke Pekan Lundu. Di sini memandangkan sungai ini sungai air tawar sebab banyaklah pokok pedada ni. Yang mana pokok pedada ni memang majoriti akan ada di sungai-sungai air tawar begini lah. Ayang. Okey, kita akan pusing balik daripada sini untuk balik ke kampung.